I'm duduk dekat sebelah pavilion. I pun lahir dekat situ je. Wow. I lahir tu mak I bagi I BLV lah starting lahir. I follow you. You have boyfriend? No, I don't have boyfriend. Okay, I follow back you because you don't have boyfriend. Many people come to pavilion want to try me, but I don't want. I know maybe a woman in Malay want you, but you not want, right? Yeah. You playboy. No, I'm not the playboy. Saya tahu. Deal komen dekat YT saya tahu. Boleh tak boleh? Kanda kacik. Bukan. Kanda bila pukul 8 malam kejap lagi, korang boleh komen ramai-ramai lah korang Kanda lawa. Konsep sayang. Boleh. Okay, janji korang kena komen dan korang teka. Siapa dapat teka betul, saya akan bagi ada something percuma. Produk tu secara percuma tu korang seorang sahajalah. Bukan semua. Kalau semua gone saya. Dan satu lagi yang mana yang nak beli nanti, saya jujur saya akan buka dekat saya punya grup kroni. Korang kena macam jumpa Likas kan nak boleh insyaAllah. Bila nak kahwin bang, tunggu nanti kalau ada rezeki saya kahwin lah. Okay, bisnes maju saya kahwin. Okey tak macam tu? Konsep kerusi. Kau lah komen je kat YT aku sekejap lagi. Bila nak beli joran, sabar. Dapat apa kalau teka? Saya dapat produk saya percuma. Dapat percuma produk saya. Itu je saya boleh cakap. Kau akan dapat percuma. Bang, bila nak collab dengan Acap lagi? Collab apa? Saya collab apa? Acap mana? Acap SVG ke Acap mana ni? Abang Gana, cuba senyum. Okey, apa lagi? Kau nak suruh apa lagi? Dah ke nak komen? Belum, sabar. Pukul 8 kejap lagi. Aku buat premier ke apa? Oh, tak. Jangan. Collab Better Life TT. Si Ryan nak bakar ayam kat sungai sebelum pergi Beyond. Ashraf VG, tak. Itu nanti kot. Tahu ada rezeki ada. Nanti kalau dia panggil lah. Sekarang ni dia tak panggil lagi. Nanti kalau dia panggil, kita pergi, kita collab, okay? Bang, saya bawa kau driving ke Sepuna. Saya bagi free je. Aduh, saya tak tahu lagi bila pergi Sabah bang. Nanti kalau saya pergi, saya bagi tahu nak Okey, bang Kanda cuba senyum. Pergi Sabah bila kan 25 hari bulan ni kau. 25 hari bulan ni, okey. Kita jumpa dekat Sabah. Yang mana orang Sabah, kita boleh jumpa dekat Sabah. Janji, okey. Liga M tak main ke? Saya tak pandai main bola lah kau. Saya kaki bangku. Saya betul-betul tak pandai main bola. Tapi kalau sepak orang pandai. Duk main bola tak pandai Bila kiki kan lah. Macam mana nak join main bola kan lah. Okay, ni cerita jujur. Yang mana yang duk request, duk DM saya, duk cakap jom nak friendly dengan AI team, friendly AI team. Dah yang reply pula tu, yang chat pula tu budak presiden, budak belia. Untuk makluman abang dan encik-encik sekalian, kita orang ni budak AI team ni, kita orang main saja-saja fun-fun je untuk seronok-seronok je, faham tak? Ini kalau tiba-tiba saya lawan dengan korang badan 50, 70, 80, baik kita orang tak payah main. Kita orang ni baru nak start main gitu-gitu je. Janganlah, korang tu dah team level lah tinggi semua benda, takkan nak lawan dengan AI team. Cuba fikir logik sikit. Kau dah main presiden, dah main belia, lepas tu kau nak lawan AI team. Macam tak berbaloi pula usia kau sampai mak ayah kau hantar main tinggi-tinggi, lalas lawan AI team je. Takkan malu macam tu? Malu kan? Kau dah main Liga Presiden, Liga Super, Liga Perdana, main sekolah sukan negeri. Tapi tujuan dalam hidup kau hanya untuk berlawan dengan AI team. Tak ke hidup kau memang hidup tak sempurna macam tu? Tak boleh lah macam tu. Kau kena lawan dengan selevel dengan kau. Kita orang carilah selevel kita orang. Maksudnya yang tak pandai main. Macam kita orang ada serta tak pandai main. Lawan yang betul-betul macam tak pro lah main. Okey lah. Ini hidup main. Yang jangan sampai saya sekolahkan korang.
Ya sabar bang. Okey. Kat Sabah ada apa kan? Ada snooker dik, ada snooker. Nanti abang kat Sabah abang main snooker. Abang main snooker kat Sabah nanti. Jumpa kat Sabah dik. Jangan dah terima kasih. 6 minit lagi. Kami nak cari nama je. Tapi tak boleh lah. Kesian lah kita orang. Kita orang dah tak pandai main bola. Lepas tu korang dah main presiden, main belia semua benda. Lepas tu korang bantai kita orang 6070. Kita orang pun main tak feel, tak sedap. Kita orang macam main umpama macam kita orang ni bertahan je. Korang buat gol. Kita orang nak main apa? Tak seronok lah kita orang main. Betul tak? Maksud nak main, cari yang selevel Noti, okey nanti. Tunggu post video sekejap. View tinggi, saya noti je. Sabar. Kau boleh sabar belum? Boleh sabar tunggu jap. Tak pukul post pukul 8 lagi 9 minit. Wow, hello. Wait. Oh, why wait? Hello. Oh my goodness. What's your name? Vita. Vita. Yeah, I'm from Indonesia. You from Indonesia? Damn. Yeah, you Indonesia. Where are you? Where you at? We're in Batam, you know. Batam? Near Singapore. Oh! You know? Beside. Opposite Johor Bahru. Yeah, before I'm in Johor Bahru. Why we not meet? Yeah, beside Batam, Johor Bahru, Singapore. Yeah. You duduk Batam? Yeah, I'm in Batam. Oh, seronok Batam? Seronok lah, come lah. Oh, nanti saya pergi Batam. Kemarin saya pergi ke Johor 10 days. Kenapa tak cakap dengan saya? Kalau saya tahu, saya pergi Batam. Because kan kita baru kenal. Macam mana semua? Ayo kenalan. You di mana? Di Johor atau di KL? Apa benda siut? Orang KL. Oh, you orang KL? Ya, orang KL. Maybe next month I'm go to KL. We meet. Rumah I tepi pavilion. Oh. Yeah, see my house. It's a bit right. It's beautiful your house. Oh my goodness. I'm Nice to know you. I'm duduk dekat sebelah pavilion. I pun lahir dekat situ je. Wow. I lahir tu mak I bagi I BLV lah starting lahir tu. The artist Malaysia. You artist? Oh. No. I'm just Maya. Yeah. Yeah. I'm correct. Yeah. I'll follow you. You don't want to follow back me? You don't want to follow back me? No. Just kidding. Okay, I'll follow you. I follow you. You have boyfriend? No, I don't have boyfriend. Okay, I follow back you because you don't have boyfriend. I don't have boyfriend. I'm single. 1 year I'm single, you know. 1 year single? Yeah. You can friend with me. We friend. Because I'm duduk di pavilion, but I don't couple. Many people come to pavilion want to try me, but I don't want. I know maybe Indonesian woman in Malay want you, but you not want, right? Yeah. You playboy. No, I'm not the playboy. I'm not playboy. I just play jaga-jaga, okay? Jaga-jaga apa? Yes. I jaga-jaga play, okay? Nanti I kalau ke KL, you bawa I pusing-pusing lah. Dia kuat main mesing lah dia ni. Jangan percaya kan lah. Okay. You have... Kenapa tak percaya? I memang single lah. Macam mana tak percaya orang-orang? Okay, betul awak single? Ya, betul. Malam ni video call. Teman saya tidur. Ya, okay. Serius? Yeah, we video call. Wow. You I'm nervous, guys. I'm nervous because you nervous? Don't nervous. artist
from KL, right? Oh my goodness. Yeah. Damn. Relax. Okay, relax. You just cool down. You relax. Many girls same like you just told me, I'm nervous with a handsome boy like me. It's okay. No. Biasa je pun. It's okay. Hi guys, hello. Okay. I got to go because I have a shooting at 8 p.m. at 8:30, and I got to go. I must siap and I want to go shoot. Okay, nice to know you. Nice to know you too. Okay, see you in KL. Okay. Dapat awet Indonesia, awet Batang. Seronok weh. Okey kong. Sementara saya nak kejar awet Batang tu, pergi tengok YT saya. Siapa dapat komen, dapat teka konsep dan bertemakan apa, saya akan bagi satu produk saya secara percuma. Saya akan pilih dekat komen saya. Okey, kau boleh komen. Sekarang 2.3 ni kau pergi kat YT saya sekarang. Kau boleh komen dan kau boleh tengok. Kau boleh komen apa yang kau rasa. Dan hari ni, konten malam ni ada daily vlog. Dan malam ni adalah berita mengejut. Iaitu berita apa. Dan kau boleh suggestkan nama-nama siapa yang kau nak join. Join apa tu kau kena tengok. Tengok pula. Kena tengok dekat YT saya. Sekarang, jom teman saya tengok YT saya sekarang. Jom, let's go.